Okey, kalau tengok sebenarnya sebelah kiri ni dia bengkok sikit. Ni kalau kita letak terlantai, okey, nampak yang sebelah kiri ni dia bengkok sikit. Tapi bila nak guna untuk angkat motor tak ada masalah. Okey, jom. Jadi ni motor Wisdom. Jadi beratnya dalam 160 kilo lah. Jadi kita angkat guna pedok yang bengkok ni sikit. Okey, jadi boleh tengok yang sebelah kiri ni dia bengkok sikit, sebelah kanan dia lurus, tapi dia kukuh lah. Okay, tak ada masalah, dia kukuh, semuanya dia bengkok sikit je yang sebelah kiri ni. Okey. Okey, dan kalau tengok kita boleh tarik lah, tak ada masalah. Ni boleh tolak ke depan. Okey, besi padu lah, cuma dia bengkok je sebabnya yang dulu di bahagian bawah ni dia lembut. Jadi saya hantar kedai besi welding semula, cuma bengkok ni dia tak boleh nak betul balik. Okey.